Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Zainura, pakar perubatan dalaman, Pantai Hospital Sungai Petani, Kedah. Untuk makluman semua, semakin berusia seseorang itu akan menghadapi risiko untuk mengidap pelbagai jenis penyakit. Jadi sangat perlu untuk kita membuat saringan berkenaan dengan kesihatan seseorang seperti kecil manis, darah tinggi, kolesterol dan sebagainya. Ibu ayah adalah antara orang yang sangat berisiko untuk menghadapi keadaan penyakit seperti ini. Tahukah anda jika kecil manis, darah tinggi ataupun kolesterol tidak dirawat dengan baik, pelbagai komplikasi boleh berlaku, termasuk komplikasi seperti strok, serangan jantung, kegagalan buah pinggang. Jadi sangat penting untuk anda datang dan membuat saringan kesihatan tersebut. Jika ibu ayah atau anda sendiri menghadapi masalah ini, bolehlah datang untuk berjumpa saya, Dr. Zainura binti Cik Isa di Pantai Hospital setiap hari Khamis jam 8.30 hingga 5 petang. Saya akan memberi konsultasi berkenaan dengan masalah dan bagaimanakah cara terbaik untuk mendapatkan rawatan serta mencapai tahap kesihatan yang paling optimum.